Assalamualaikum dan selamat kembali di channel MSN. Okay guys, hari ni aku nak pergi sarapan pagi dekat Putrajaya. Kita tengok apa yang menarik dekat Putrajaya. Okay, jom, let's go. Dekat sini pun ada banyak kedai makan, tapi sebabkan kita orang ni macam dah lewat dan nak ke tengah hari, so kedai makannya pun macam dah tak ada orang. Kita orang jalan aje lah, sebab yang ada pun orang tapau dengan abang-abang Grab saja. So kita orang jalan, mungkin sarapan pagi diorang dah habis kot dan nak masuk ke makan tengah hari. Sekarang kita dah makan Bistro. Kita makan dekat Q Bistro. Nasi lemak. Tu apa? Ayam goreng? Oh, sambal. Ni cakit tidak, kwetiau goreng. Makan dekat Q Bistro Presin 15. Mi goreng. Nah guys, tadi nak ride start pukul 11 pukul keluar. Kira ni pukul 12. Matahari Okey, dah siap. Kita orang makan sarapan pagi tadi. So sekarang ni kita orang nak pergi makan angin. Tapi tak tahulah nak makan angin tu dekat mana. Kita jalan aja, ikut je lah signboard yang ada tu. Okey, nak tahu kita pergi mana? Layan dulu. Okey guys, sekarang ni kita daripada Putrajaya tadi, sekarang berada kat mana aku pun tak tahu. Ikut jalan belakang tadi, tak tahu sampai sini. So perjalanan daripada Putrajaya tadi dah 33.2 km. Temperature 3 bar je. Sebab ikut jalan dalam ni dia tak boleh laju pun. So 70-80 dia tadi. So dia maintain 3 bar je lah temperature. Okay. So aku pun tak tahu nak ke mana. Minyak pun full tank lagi. Masih full tank. So kita jalan je lah. Selagi berada jalan, sampai dah rasa dah pewai nanti kan, dah mengantuk ke baru balik. Okay, kita jumpa kejap lagi. Last 10 tak seminit itu sampai lagi lalang dengan pakaian outfit hanya nak pergi makan pagi je. So motor okey, pun okey. Okay guys, sekarang ni kita orang dah sampai Bagalalang. So kita orang pergi Mr. DIY, beli hand sock, glove dengan face mask. Sebab panas gila guys. So kita orang pergi mencari barang-barang ni. Itulah, tak ada preparation langsung kan. Dah nak jadi kawasan campervan. Kalau nak camping ni kena booking. Pakai je boleh. Okay guys, kawasan campsite yang dulu kita orang pernah camping tu sekarang dah jadi kawasan campervan. Kawasan yang orang boleh camping sebelah sana kat kampung orang asli tu, dengan yang kawasan yang disediakan sebelah Menara Tinjau tu.
Dekat situ masih lagi boleh pacak kemah. Cuma dia dah jadi terhad lah. Lepas tu kat sini first come first serve. Nak camping datang awal, baru korang boleh pacak dekat kawasan yang disediakan tu. Okey, sampai dekat sini kita orang beli air kelapa lah, sebab panas sangat. Nak makan pun tak lalu, sebab tadi kita orang makan kat Q Bistro tadi pun masih kenyang lagi. So kat sini kita cek air je lah. Kita duduk sini sekejap je kan? Ya. Sekejap je. Kita orang dah sampai Pagar Lalang. So kita orang beli tikar. Jauh jadi makan ni. So kita ambil pot sini lah, bawah pokok ni. Tak pergi sana bang, sini je. Situ panas tu. Panas. Itu panas. So kita duduk sini je, nak minum air. Ibu. Kami berjaya buat kerja gila. Naik motor AX 200. Kita pergi ke Bagan Lalang. Tengah hari buta kita gerak ni pukul 12 tepat. So selalu orang kata temperature naik, tak ada masalah. Tak ada pun temperature naik. Hanya paling tinggi 4 bar je. Lepas tu dia turun balik 3 bar. So tak ada apalah. Yang orang kata AX ni ada problem kan. Tak ada problem, okey je. Sekarang kita orang berada di Bagan Lalang. Bagan Lalang. 3 orang ni naik. Ada kita jumpa 2 kali roadblock. Alhamdulillah lepas. Tak tahu kenapa hari ni banyak sangat roadblock. Trafik dengan polis dekat Sepang ni. Panas. Tapi best lah sini dia redup. Pokok dia rendah-rendah. Kalau kat Bagan Lalang tadi panas. Ini dia belah mana lah? Ni Morib kan? Sini Morib. Bagan Lalang tadi belah sana. So kita lalu kat Gold Coast tu sampai ke tepi ni. Sini Morib tak silap, pantai. Sekejap ni Selangor kan? Ya, kita berada di Selangor. Air laut dia pukul 5 kan baru sampai. Di sini dia awal sikit. Belah sana yang kat campsite tu dia lambat. Nak dekat pukul 7 baru sampai air dia. Okay guys, selepas kita orang dah lepak sini, layan view apa semua, so kita orang tiba-tiba nak ke KLIA pula, dekat tempat yang landing view tu kan. So kita orang ke sana sebelum balik ke rumah. Tak apa. Okay guys, sekarang kita berada di KLIA Viewpoint. Landing ke landing point ke apa entah tu. Ada sana. Dah ada 2, satu sini, satu sana. Yang tengah naik tu. Lagi satu kat sana. So sekarang ni kita tengah tunggu, ada satu kapal terbang besar tadi. Dia baru nak berlepas. Ui, besar weh ni. Ni kargo ni. Sekejap, dia belum sampai ke atas. Mana dia? Besar weh. Weh, besar. Besar weh ni. Apa benda ni ah? Apa terbang ni? Okey dah, jom kita gerak lah.
Besar ni. Ni kargo. Ni kapal terbang kargo rasanya. Sebab tu dia besar. Laju. Apa perlu? Okay. Yalah, kita gerak. Okay guys, macam ni lah bila kita orang ni tak ada plan. Kononnya nak pergi sarapan pagi je. Lepas tu tiba-tiba nak menghala ke Bagan Lalang. Lepas menghala ke Bagan Lalang, pergi KLIA. Lepas tu ke Putrajaya dan balik rumah. Macam tu lah. Lagipun minyak tu kita tengok tak surut-surut. So kita terus perjalanan. Ini pun ada baki lagi 2-3 bar lagi. Kita orang baru berjalan 150 km. Okay guys, so kita orang sampai Sungai Besi. Sungai Besi ya guys. Keluar kat kedai mamak makan rojak, terus minum petang. Keluar sarapan pagi, balik minum petang. Tidur. Memang haus lah sebab panas ni. Cuaca cantik lah hari ni. Dah tak jerbu dah. Nak pergi lagi. Okey dah, cukup. Tak boleh pergi lagi dah. Dia benda ni tak ada boleh plan. Okey. Next time. So hari ni punya perjalanan 14 ringgit full tank. Kita dapat 167.7 km. Ya. So ada baki 2 bar lagi. Dalam RM15 kita boleh pergi Putrajaya. Kita boleh pergi Bagan Lalang. Patah balik pergi KLIA. Patah balik pergi Putrajaya. Patah balik pergi Sungai Besi. Total 167.7 km. Okey. Apa lagi? Assalamualaikum.